Matematik tahun 3 muka surat 148. Soalan 1. Lihat catapai, lekapkan ayat. Buah kegemaran. Kita ada petik, mangga, nanas, jambu. Ada berapa jenis buah yang digemari? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Soalan B. 16 orang murid gemar buah mangga. Ni mangga. 16 orang murid gemar buah mangga. Soalan C. Buah yang paling digemari ialah jambu, iaitu ada 19 yang paling banyak. Soalan D. Buah nanas paling kurang digemari iaitu 5 orang. Soalan yang kedua. Isikan jawapan berpandukan catapai. Jadi dekat sini, ini adalah cekal, budi, amanah dan mulia. Soalan A. Bilangan tin yang dikumpulkan oleh kelas 3 budi ialah 25. Soalan B. Kelas 3 amanah mengumpulkan tin sebanyak 20 tin. Soalan C. Berikan 2 lagi maklumat daripada catapai di sebelah. Bilangan tin paling banyak ialah kelas 3 cekal. Bilangan tin paling sedikit ialah 3 mulia. Jadi ini adalah jawapannya.